Nak belajar beginner, ambil yang 61 key, jangan ambil yang 88. Siapa pandai main piano kat sini? Ni piano 61 key. Untuk training beginner, nak bagi anak bawa pergi kelas muzik, yang ni jenis boleh lipat, jenis rechargeable tau. Dia ada bagi pedal sekali, pedal kaki ni, dan juga charger pun dia ada bagi. Yang ni bukan jenis cord elektrik so senang nak bawa ke mana-mana saja. Dan dia ada bagi dengan dia punya stand ni untuk korang letak buku-buku muzik, note, keynote semua ada dekat sini. Nampak tak? Macam profesional, tapi yang ni version 61 key. Nak belajar beginner, ambil yang 61 key, jangan ambil yang 88. Yang tu besar sikit, susah bawa. Yang tu untuk advance punya lah. Yang ni senang. Tak payah nak cucuk pelak, nak main semua senang. Yang ni jenis boleh lipat juga tau. Ni lock dia. Ni korang buka je, pusing je, nampak tak? Ni on, ni off. So bila off, korang boleh lipat macam biasa. Nak bawa pergi kelas muzik, dia tak berat, ringan sahaja. Kat sini dia ada macam-macam note tau. Dia ada display kat sini, dia ada volume, korang boleh slow, korang boleh kuat. Dia ada tone, demo, rhythm, start, stop. Dia ada demo music juga. So untuk keyboard 61 key ni murah je, korang boleh tekan je dekat back corner dekat bawah tu. Rechargeable, senang je guys. Nampak? Nak tutup dekat sini. Yang best boleh lipat. Murah je.